Siapa nak datang PBA KL hujung minggu ni? Jom kami share apa anda kena bawa, tips rancang perjalanan dan cara senang cari booth. PBA KL tahun ni akan diadakan di WTC KL start 29 Mei hingga 7 Jun 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam. So, kena bawa apa? Pastikan bawa beg yang sesuai, pakai pakaian yang selesa, bawa air dan kipas dan jangan lupa bawa duit secukupnya. Make sure buat juga list buku yang anda nak beli siap-siap. Next, rancang perjalanan anda. Untuk yang nak guna public transport, boleh naik LRT turun dekat stesen PWTC dan kalau tak nak sesak, mungkin boleh pergi sama ada pada hari biasa, waktu malam atau buat short trip 3 kali atau datang masa last day. Kalau nak senang cari booth, boleh pergi ke klibf.my, tekan menu directory dan tekan senarai pempamer, search nama pempamer yang anda nak, tengok lokasi dan nombor booth. Lepas tu dah boleh check dekat mana lokasi booth dekat sini. Last sekali, kalau tak sempat nak datang, boleh dapatkan bantuan personal shopper yang berpengalaman. Isandra dah explain, jangan lupa follow.